pada 5 Januari 2026. Okey, 2026 yang mana tahun baru. So antaranya yang pertama kita berikan makmah pada harga 35 sen. Alright, jom kita tengok kenapa saya berikan. So pada harga 35 sen, 5 Januari. Okey, 5 Januari 2026 area sini tuan-tuan. Okey. So saham ni turun pada 32 sen sebanyak 8%. Okey. So tuan-tuan, ni antara saham yang kena cut loss. Yang mana makmah kita berikan 32 sen. Cut loss yang pertama, the last one adalah 31 sen. Area bawah ni. 31 sen. Ni antara the last one. Siapa nak hold, siapa dah kena cut loss, so biarkan. So, kenapa saya berikan saham ni? Yang pertama, kita nak tengok dia berada dalam keadaan uptrend. Dia dalam keadaan uptrend. Sama ada dia nak buat fake up ke apa, so kita kena tunggu pada minggu hadapan. Siapa dah kena cut loss 35,